Technical side aku buat daripada 2017 bulan 8 sampai sekarang. Oh, agak-agak 10 tahun. Ni tahun ke-8 aku kat company tu. Okay. So itu je lah sebenarnya company legit yang aku pernah kerja. Okay. Okay. So okay macam ni. Sebab aku daripada chemical engineering. Okay. Benda ni jual barang elektrik tau. Okay, faham. Jadinya still kena menjual lah. Still kena menjual juga. Tapi sekarang manakala aku kat technical, aku dah tak involved dengan sales. Okay. Okay. Aku punya part adalah pre-sales dengan after sales service. Okay. So maksudnya untuk pergi muka depan untuk sales tu orang lain lah. Orang lain lah. Okay. Dia ada sales person lain lah. Okay. So sekarang ni macam kerja aku adalah kalau ada problem kat site aku pergi. Okay. So kalau nak masuk bidang tu masa kau apply tu kan, apa qualification yang dia tengok? Maksudnya degree kau ni membantu tak? Okay. Degree aku membantu in term of cara berfikir dengan cara dia dengan orang sebenarnya.